Profesor Ridwan T. Abdullah menulis, katanya sedih tengok bila kalah. Barua Melayu PH ni lah duk depan pertahankan kekalahan Ultra Kiasu Harbi di Negeri Sembilan. Harbi relax je, duduk rumah rangka strategi baru. Beza jika Harbi menang besar. Dengan bangganya, Harbi akan duduk depan bercakap akan kekuatannya. Barua Melayu duduk belakang menikus, sanggup perlekeh lagi sesama saudara seagama sebangsa. Bilalah Barua ini nak sedar, kembalilah ke jalan yang benar. Sahabat-sahabat, dalam kenyataan ini, Dr. Ridwan T. Abdullah, dia kata satu perkataan Barua yang merupakan satu kata makian dalam bahasa Melayu menurut DBP. Atau ia adalah makian yang merujuk kepada seseorang yang menjadi perantara dalam mengerjakan satu pekerjaan jahat. Yang kedua, menggunakan istilah Harbi yang merujuk kepada satu golongan rakyat Malaysia yang cukup dibenci oleh Ridwan T. Sahabat-sahabat, saya tidak bercadang mengulas isu politik dalam video ini. Siapa yang menang, siapa yang kalah, itu bukan fokus saya. Yang menang, saya ucapkan tahniah. Anda sudah mendapat satu amanah yang Allah SWT akan persoalkan di akhirat nanti. Dan rakyat akan bertanya pada masa akan datang. Anda akan mula menerima komplain yang cukup banyak mulai sekarang. Jangan lari, jangan menghilang. Bantulah rakyat dengan hati yang ikhlas. Buktikan anda memang nak bantu rakyat seperti mana yang anda sebut sepanjang pilihan raya berlangsung. Yang kalah pula, boleh cari jalan lain untuk bantu rakyat sebelum pilihan raya akan datang. Sahabat-sahabat, apa yang menarik perhatian saya dalam kenyataan daripada Ridwan T. Abdullah tadi, ada satu perkataan Harbi. Saya tertanya-tanya, mengapa seorang Muslim yang baik dan mungkin cerdik menggunakan istilah Harbi pada bukan tempatnya, seperti mana yang para fuqaha telah definisikan dan maksudkan? Kenapa dia menjadikan musuh politik yang tidak sehaluan dengannya sebagai Harbi? Ini persoalan yang saya rasa penting untuk kita bincangkan. Sebab dalam tradisi keilmuan Islam, istilah-istilah syarak bukan dicipta sesuka hati. Setiap istilah mempunyai maksud, sempadan dan konteksnya sendiri. Para ulama membahaskannya dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Kalau istilah yang mempunyai makna teknikal dalam syariat digunakan tanpa disiplin ilmu, akhirnya masyarakat akan memahami agama melalui slogan semata-mata, bukan melalui ilmu. Sebab itu sahabat-sahabat, dalam video ni saya tidak mahu berhujah berdasarkan kepada sentimen politik. Saya juga tidak berminat mempertahankan mana-mana parti politik. Saya cuma ingin mengajak kita semua kembali kepada kitab-kitab fiqh. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Harbi menurut para ulama? Adakah ia boleh digunakan terhadap rakyat Malaysia yang berbeza pandangan politik? Bolehkah ia digunakan kepada musuh politik? Atau adakah disebabkan seseorang atau sekumpulan orang itu asyik menghina Islam, mengancam agama Islam di negara ini, maka dia sesuai di label Harbi? Sahabat-sahabat, dalam disiplin ilmu Islam, sesuatu istilah syarak tidak difahami melalui emosi atau persepsi semasa, tetapi melalui huraian para ulama. Kita tak boleh dan tak dibenarkan suka-suka tambah tolak mustalah, ikut suka hati kita saja. Kesalahan memahami mustalah adalah kesalahan besar sebagai penuntut ilmu. Sebab itulah di sekolah, kolej, universiti, mustalah ataupun kefahaman kepada istilah ini sering kali diuji. Jadi kita biasa jumpa soalan, ta'rifkan hudud, definisikan iqrar dalam hadis, jelaskan maksud tasalsul dan sebagainya. Ia adalah istilah-istilah yang diguna pakai dan ada maksudnya tersendiri. Sahabat-sahabat, apabila para fuqaha membincangkan tentang Harbi, mereka sebenarnya membincangkan tentang kafir Harbi. Istilah ini tidak pernah muncul dalam konteks politik kepartian. Ia lahir dalam perbahasan fiqh berkaitan hubungan antara negara Islam dengan negara lain, khususnya ketika membincangkan hukum peperangan, perjanjian damai, jaminan keselamatan, tawanan perang dan sebagainya. Pokoknya semua berkaitan perang antara dua negara. Apabila saya meneliti kitab-kitab fiqh daripada pelbagai mazhab, saya dapati lafaz yang digunakan mungkin berbeza-beza. Ada yang panjang, ada yang berikan takrifan yang cukup ringkas, tetapi kesimpulannya hampir sama. Pertama, kafir Harbi ialah orang kafir yang berada dalam keadaan peperangan dengan negara Islam serta tidak mempunyai perjanjian damai atau jaminan keselamatan. Yang kedua, ia juga merujuk kepada orang kafir yang berasal daripada negara yang tidak mempunyai hubungan perjanjian atau keamanan dengan negara Islam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi dalam bukunya As'ilah wal Ajwibah fil Iman wal Kufur, dia sebut, dia kata kafir Harbi ialah orang kafir yang memerangi kamu sehingga berlaku peperangan antara kamu dengannya. Golongan seperti ini dalam konteks peperangan, darah,
dan hartanya menjadi halal untuk diperangi mengikut hukum syarak. Contohnya ialah tentera Yahudi yang diperangi oleh umat Islam di Palestin sehingga berlaku peperangan antara mereka dan rakyat Palestin. Mereka tergolong sebagai kafir harbi. Begitu juga dalam peperangan antara umat Islam di Chechnya dengan tentera Rusia. Seorang Muslim di Chechnya apabila berhadapan dengan tentera Rusia yang memeranginya, maka harus baginya kerana darah dan hartanya adalah halal dalam konteks peperangan. Adapun orang kafir yang tidak berada dalam keadaan peperangan dengan kamu, seperti ahli kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasrani yang tinggal di negara mereka secara aman, atau mereka yang memasuki sesebuah negara dengan mendapat jaminan keselamatan, maka tidak boleh mereka. Nabi SAW bersabda, "Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Sesiapa yang membunuh seorang muahid, orang bukan Islam, yang mempunyai perjanjian atau jaminan keamanan, dia tidak akan dapat menghidu bau syurga. Oleh itu sahabat-sahabat, seorang muahid adalah terpelihara darah dan hartanya. Inilah intipati yang disebutkan oleh para fuqaha. Maknanya, istilah harbi bukanlah satu gelaran umum kepada semua orang bukan Islam. Ia juga bukan gelaran kepada orang yang kita benci. Ia bukan gelaran kepada orang yang mengkritik kita. Dan ia bukan istilah yang digunakan semata-mata kerana seseorang itu menjadi musuh politik. Sebab itu saya tertanya-tanya, apabila istilah yang digunakan terhadap rakyat Malaysia, apakah asas fiqahnya? Adakah Malaysia sedang berperang dengan rakyat bukan Islam? Adakah mereka datang daripada negara yang sedang memerangi negara Islam? Atau adakah mereka merupakan rakyat Malaysia yang lahir, membesar dan hidup di bawah perlembagaan serta undang-undang yang sama seperti kita? Kalau jawapannya ialah mereka ialah rakyat Malaysia, maka kita perlu bertanya sekali lagi, adakah tepat untuk menggunakan istilah harbi sebagaimana yang dibincangkan oleh para fuqaha, sedangkan para ulama tidak memahami seperti mana yang difahami oleh Ridwan T. Abdullah. Jika betul mereka ini harbi, maka bolehlah diambil barang mereka. Jika betul mereka ini harbi, mereka seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, sedangkan hakikatnya memang tak boleh bunuh mereka, tak boleh ambil harta mereka, tak boleh ambil sikit pun hak mereka, kerana kita dan mereka telah mengikat janji setia pada negara ini. Kita telah diikat dengan undang-undang. Kita dan mereka telah ada perjanjian yang jelas. Sesiapa yang ingkar akan dipertanggungjawabkan dan dihukum. Sahabat-sahabat, kalau anda tak suka dengan ideologi kumpulan berkenaan, berperanglah dengan ideologi yang bagus, bukan dengan ideologi yang lebih buruk. Mana mungkin orang tunjukkan akhlak yang buruk kepada kita, tapi kita balas dengan akhlak yang lagi buruk, bahkan lebih teruk. Orang tak buat apa-apa kat kita pula yang lebih sudu daripada kuah. Kita pula yang tunjuk perbuatan dan kata-kata yang keji dan menjijikkan. Ini bukanlah diajarkan oleh agama. Sahabat-sahabat, satu istilah syarak mempunyai makna yang sangat khusus. Jika makna yang khusus ini diubah menjadi slogan politik, akhirnya masyarakat akan menyangka bahawa sesiapa yang tidak sehaluan dengan kita boleh terus dilabel sebagai harbi. Sedangkan berselisih politik kekal sebagai perselisihan politik. Dahulu PAS pernah bersama DAP, berjuang dan bersama-sama memenangkan DAP. PAS tak pernah mempertikaikan deklarasi setapak 1967, sedangkan ia adalah pegangan orang DAP daripada dulu sehingga sekarang. UMNO juga bekerjasama dengan DAP dalam kerajaan hari ini, walaupun kita semua tahu betapa bencinya UMNO kepada DAP. Pun begitu, kita perlu sedar bahawa ini hanyalah pertembungan ideologi politik yang sama-sama kita diberi hak untuk berbeza pendapat. Jika betul ada parti yang harbi dalam negara ini, sepatutnya ia menjadi parti yang diharamkan oleh Mahkamah Tinggi atau Persekutuan. Sedangkan kita tak tahu parti yang pernah diharamkan dan diisytiharkan pertubuhan haram di negara ini, melainkan satu parti saja, iaitu Parti UMNO pada 4 Februari 1988 oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sehinggalah tertubuhnya Parti UMNO baru pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan menariknya pada ketika itu, jawatan Perdana Menteri sementara diserahkan kepada Tun Lin Leong Sik daripada MCA untuk beberapa hari. Jadi sebenarnya kita pernah ada Perdana Menteri sementara dalam kalangan orang Cina di Malaysia hasil pengharaman UMNO pada 1988. Sahabat-sahabat, istilah seperti harbi, muahid, musta'man, zimmi bukan sekadar istilah bahasa. Ia adalah istilah fiqh yang mempunyai syarat, definisi, implikasi hukum yang sangat khusus. Kalau kita mula menggunakan istilah-istilah ini sebagai slogan politik, saya bimbang masyarakat akan semakin jauh daripada disiplin ilmu yang sebenar. Saya nasihatkan, letak tepilah sekejap isu-isu politik kepartian ini. Letak tepilah keta'asuban, menghentam dan menghina. Gunakanlah sisa-sisa waktu kita untuk kefahaman dan kebaikan umat. Sekurang-kurangnya, agamawan,
tunjuklah akhlak yang bagus. Jangan biasakan diri dengan ucapan-ucapan tak elok kepada orang lain. Kerana semua itu adalah sangat jauh daripada apa yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasul. Bacalah buku sirah Nabi, antaranya buku sirah Ar-Rahiqul Maktum. Nabi SAW tak layan orang bukan Islam satu level sahaja. Ada orang yang tak sukakan Nabi, tapi Nabi tak pernah pula gelarkan dia harbi, melainkan jika dia betul-betul berperang, mengangkat senjata. Buku Ar-Rahiqul Maktum, buku sejarah Nabi Muhammad SAW dan kisah-kisah awal dalam sejarah umat Islam ini, anda boleh dapatkan di buku santaiilmu.com. Link saya letakkan di description. Ambil manfaat daripada buku sejarah ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya.